Boleh ke kalau lalu jalan yang jauh semata-mata nak mencukupkan 2 marhalah? Baik, bagus soalan ini. Contoh, kita nak ke satu destinasi, yang mana destinasi tu ada 2 jalan. Iaitu yang pertama, jalan yang dekat, yang mana jalan yang dekat itu tak cukup 2 marhalah. Dan yang kedua, jalan yang jauh, yang mana jalan jauh itu cukup 2 marhalah. Jadi soalannya, boleh ke kalau lalu jalan yang jauh semata-mata nak cukupkan 2 marhalah supaya kita boleh solat jamak dan qasar pada ketika itu? Jadi jawapannya, pada keadaan semata-mata kita nak cukupkan 2 marhalah adalah tak boleh untuk kita solat jamak dan qasar pada ketika itu. Melainkan kita lalu jalan yang jauh itu bersebab. Bersebab macam mana? Contohnya, jalan yang dekat itu jam, sesak. Jadi kita nak lalu jalan yang jauh untuk kita elak daripada jam. Maka pada ketika itu dibolehkan. Ataupun jalan yang dekat itu banyak traffic light. So kita tak nak lalu banyak traffic light. Jalan yang jauh lebih lapar. Jadi kita pun nak lalu jalan yang jauh. Pada ketika itu kita lalu jalan yang jauh bersebab, maka dibolehkan untuk kita solat jamak dan qasar pada ketika itu. Nak tahu penjelasan lebih lanjut ataupun nak belajar lebih dalam mengenai qasar dan jamak ini? Madkhal ada menganjurkan daurah fiqh solat qasar dan jamak pada 3 Mei ini bertempat di Pusat Islam USIM oleh ustaz yang tidak asing lagi, iaitu Ustaz Abu Usamah. InsyaAllah ilmu yang sangat-sangat bermanfaat dan sangat praktikal untuk kita gunakan pada kehidupan seharian. Jom daftarkan diri anda sekarang di aplikasi Madkhal dan jumpa anda di sana.